طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته استنى بسنته إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat bertemu untuk meneruskan kuliah kita, iaitu membahaskan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah berdasarkan teks Syarh Sunnah karangan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Baik, mana kita sambung pada perkara yang ke-27, iaitu halaman 124, 125 dan juga 126, 127, iaitu kata musannif rahimahullahu taala, wal hajju wal ghazwu ma'al imami madin wa salatul jum'ati khalfahum jaizatun wa yusalli ba'daha 6 raka'atin yafsilu baina kulli rak'ataini hakadha qala Ahmad ibn Hanbalin. Baik, maksudnya kata penulis pengarang rahimahullah taala, mengerjakan haji dan melancarkan peperangan bersama pemerintah itu mesti dilaksanakan. Madin maknanya mengerjakan haji bersama dengan imam, hukumnya berterusan. Madin maknanya madin fi hukmihi fi tanfidhihi. Itu maksud madin. Maknanya hukum mengerjakan haji dan ketetapan untuk mengerjakan haji ataupun ketetapan tentang ibadat haji maknanya adalah bersama dengan pemerintah. Wal ghazwu maknanya peperangan. Maknanya peperangan bersama dengan pemerintah. Wal ghazwu ma'al imam. Ini kena teliti betul-betul, jangan tertukar ma'al imam dengan alal imam, kan? Kalau wal ghazwu alal imam, bahaya, melancarkan peperangan kepada atau ke atas pemerintah tak boleh. Jadi khawarij, kan? Tapi melancarkan peperangan bersama pemerintah, ma'al imam, bukan bersama pemerintah. Maknanya kalau pemerintah itu memerintahkan kita untuk berjihad, mempertahankan tanah air, ataupun ada dua jenis jihad ataupun dua bentuk jihad, jihad talab ataupun jihad difa'. Jihad talab maknanya seperti mana Nabi SAW melancarkan peperangan, maknanya dengan menghantar tentera, pelatun-pelatun kecil yang berbentuk syariah, ataupun melancarkan peperangan apabila musuh maknanya melakukan serangan. Jihadut talab maknanya jihad ofensif. Maknanya ini juga dilaksanakan oleh Nabi kita SAW dalam rangka untuk menyebarkan Islam. Maknanya Nabi SAW menyebarkan ataupun mengarahkan para sahabat dan keluar bersama dengan para sahabat ke dalam ekspedisi peperangan. Dan itu sangat banyaklah riwayat-riwayat tentang Al-Maghazi dalam kitab sirah. Maknanya kita nak tahu peperangan yang dilancarkan oleh Nabi SAW yang berbentuk ofensif, jihadut talab, itu banyaklah. Tetapi dia sebenarnya bukanlah peperangan itu tidak bersebab. Berlakunya peperangan itu ada sebab-sebab yang lain.
Bukanlah semata-mata nak perang, tetapi ada sebab-sebab yang pelbagai. Kemudian jihad ataupun peperangan yang dikategorikan sebagai jihadud difa', defensif. Itu pun ada dalam sejarah Islam. Contohnya perang Ahzab, perang Khandaq. Itu lebih kepada defensif, dan dalam masa yang sama ada bentuk peperangan lah maknanya, tetapi dia bermula daripada serangan daripada tentera bersekutu, kan? Dan itu bentuk-bentuk peperangan lah, ataupun jenis-jenis peperangan. Jadi itu maksud melancarkan peperangan bersama pemerintah itu mesti dilaksanakan. Madin fi hukmihi, maknanya dia berterusan. Berterusan. Selagi mana ada pemerintah, maka selagi itulah adanya perintah untuk mengerjakan haji bersama dengan imam, ketetapan imam, pemerintah, dan juga peperangan, al-ghazu. Baik. Wa salatul jum'ati khalfahum jaizatun, dan mendirikan salat Jumaat di belakang mereka itu dibenarkan. Maknanya jaizah, harus, kan? Harus. Maknanya walaupun mereka zalim, walaupun mereka zalim. Sebab dia balik dengan teks yang sebelum ni. Yara anna alaihi imaman barran kana au fajiran. Sama ada pemerintah tu barran, baik, ataupun fajir, ataupun jahat, zalim, maknanya harus untuk solat Jumaat di belakang mereka. Kenapa? Kenapa Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala beliau sebutkan tentang perkara ini? Untuk menyelisihi akidah golongan Syiah, Rafidah, dan juga Khawarij. Kerana apa yang disebutkan oleh pengarang di sini, yang pertama haji, jihad, peperangan tu maknanya merujuk kepada jihad, solat Jumaat, kan? Tidak terputus perintahnya itu walaupun imam itu ataupun pemerintah itu adalah pemerintah yang zalim ataupun baik. Maknanya tak terputus ibadat-ibadat yang disebutkan tadi walaupun berlaku kezaliman pemerintah. Maknanya haji tetap dilaksanakan. Tak boleh kata kerana pemerintah Arab Saudi ni Wahabi, kita boikot ibadat haji. Dulu pernah ada dah. Ada orang yang menyatakan hal tersebut. Kita tak maulah sebut nama, tetapi sangat bahaya. Bila menyatakan kononnya kerana Arab Saudi zalim, kerana Arab Saudi ni Wahabi, itu dah ada dah yang tak solat di belakang Imam Masjidil Haram. Memang ada. Waktu kami di Madinah dulu memang ada segolongan yang mereka tak mahu solat di belakang Imam Masjidil Haram, dan ada juga yang pergi umrah tetapi mereka solat di hotel. Tak, ini bukan cerita dongeng, memang ada. Kerana mereka meyakini tidak sah solat di belakang Imam Masjidil Haram. Sangat bahaya. Dan ini sebenarnya adalah akidah Syiah dan juga Khawarij lah. Rafidah dan juga Khawarij. Sebab Syiah Rafidah, mereka tak ada jihad selagi mana tak keluarnya Imam Mahdi. Nampak? Selagi tak keluar Imam Mahdi, tak ada jihad. Jadi kena hati-hati orang yang selalu takutkan masyarakat awam dengan Mahdi tak keluar lagi, Mahdi nak keluar sekian. Ini hati-hati. Kemungkinan besar red flag. Sebab dia hanya menakutkan masyarakat dengan Imam Mahdi, maknanya kononnya kita tak boleh berjihad melainkan kena tunggu Imam Mahdi.
Sebab pemerintah kita zalim. Lalu pemerintah pun nak buat, contohnya nak buat national service. Dia pun kata tak boleh taat. Sebab kita nak kena tunggu Imam Mahdi dulu baru kita keluar. Ini bahaya lah. Jadi sangat-sangat bahaya. Macam sekarang kan, kita punya negara pun sekarang ni menggalakkan bangsa lain untuk menyertai tentera. Kan, bersama-sama nak pertahankan negara. Tapi cuba tengok bahaya kalau akidah yang menyeleweng ni disebarkan dalam masyarakat dalam keadaan masyarakat tak sedar mana satu yang akidah yang sahih dan mana satu akidah yang batil. Kalau mereka menyatakan tidak ada jihad melainkan imam yang adil. Dengan imam yang adil maknanya mereka tunggu Mahdi. Ini sebenarnya bukan akidah ahli sunnah. Sebab akidah ahli sunnah, jihad itu tetap berlaku walaupun pemerintah itu zalim. Sama ada pemerintah tu baik atau zalim, jihad tetap berlaku. Contoh zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika Al-Ma'mun, kemudian adiknya Al-Mu'tasim memerintah. Walaupun berlaku kezaliman yang dahsyat, bukan kata kezaliman, kekufuran yang mereka sebarkan kan. Akidah khalqil Quran tu, akidah Quran makhluk tu bukan setakat bid'ah saja, bahkan kufur. Tetapi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tetap mendoakan kebaikan Al-Mu'tasim bila Khalifah Al-Mu'tasim melancarkan jihad untuk memerangi Rom. Imam Ahmad tetap doakan. Dan Imam Ahmad larang untuk anak-anak murid dia, ahli sunnah, untuk keluar memberontak. Walaupun Al-Mu'tasim dah buat apa yang dia dah buat. Dia dah sebat Imam Ahmad. Dia dah penjarakan Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad tak berdendam. Ini ahli sunnah. Kan? Ahli sunnah. Dan kita ada contoh yang terdekat dengan kita. Antaranya Al-Fadil Ayahanda Ustaz Rasul Dahri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Bagaimana beliau diperlakukan, tetapi beliau tetap tak mengarahkan ataupun tak menyeru mana-mana umat Islam atau ahli sunnah untuk memberontak ataupun mencaci maki pemerintah, walaupun kita tahu apa yang beliau kena. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau. Sebenarnya itu contoh. Maknanya seperti mana ulama ahli sunnah terdahulu, mereka tidak berdendam dengan pemerintah, tetapi mereka tetap maknanya melaksanakan tanggungjawab sebagai rakyat. Sebab itu Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala sebutkan di sini, tetap ibadat haji itu bersama dengan mereka tetap terlaksana. Kita tak kata jangan tahun ni katakan tak puas hati ke dengan undang-undang baru yang diletak ataupun ditetapkan oleh kerajaan ataupun kerajaan Malaysia ke kerajaan Arab Saudi, atau nak boikot ke, kemudian kita pun suruh orang untuk tak pergi haji. Salah. Kan? Salah. Kecuali kalau memang pemerintah kata okey, tahun ni tak ada haji, contoh macam berlaku COVID ataupun kuota dihadkan dan seumpamanya, dia memang itu urusan pemerintah lah. Tetapi kalau kita sendiri, kita secara individu, kita keluar pendapat, kita ajak anak-anak murid kita kata jangan pergi haji, bahaya. Sebab dia adalah mu'taqad Syiah, i'tiqad Syiah Rafidah. Sebab Syiah Rafidah dan Khawarij, mereka mensyaratkan ketaatan kepada pemerintah ni mestilah pemerintah itu adil. Kalau pemerintah tu zalim, maka tidak wajib taat. Walaupun pemerintah mengarahkan perkara yang ma'ruf. Ini bersalahan dengan hadis Nabi SAW yang kita sebutkan sebelum ni. Sebab Nabi SAW kata, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanya pada perkara ma'ruf.
Jadi kalau pemerintah tu mengarahkan kita untuk mengerjakan haji pada tahun yang tertentu, kepada rakyat untuk mengerjakan haji seperti biasa, wajib tak taat? Wajib. Tiba-tiba kita kata, tapi pemerintah zalim, ataupun pemerintah Arab Saudi zalim, jadi kita tak payahlah pergi boykot. Siapa punya akidah tu? Kena hati-hati. Sebenarnya itu bukan akidah ahli sunnah, tetapi itu adalah akidah Syiah dan juga Khawarij. Sebab Syiah dan Khawarij, mereka mensyaratkan imam pemerintah tu mesti adil. Kalau pemerintah tu zalim, mereka punya penilaian zalim tu pun dahsyat. Yang mana Syiah dan Khawarij ni, dia bersepakat pada perkara tersebut sampai tahap kalau pemerintah tu melakukan kezaliman yang bukan yang minimum pun, bagi mereka tak perlu taat dan tak perlu ikut. Sebab itu mereka mensyaratkan imam yang adil tu memang takkan jumpa lah. Sebab mereka seakan-akan mensyaratkan ketaatan kepada imam yang berada di dalam alam khayalan mereka. Itu yang akhir sekali nak cari Mahdi tu. Duk tunggu dekat Sirdap, dekat gua tu tak keluar-keluar sampai sekarang. Dah berapa kali dah ramalan. 2023 ramal Al-Mahdi keluar tahun ni, tahun depan. Si ada yang kata Ramadan ni bakal berlaku sekian. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala menyingkap pembohongan dan pendustaan orang-orang yang kadzab, penipu besar, yang suka meramal tak tentu pasal ni. Berapa kali dah kita dengar, oh, kiamat akan berlaku sekian, tahun sekian. Dulu 2014 kot, kiamat bakal berlaku. Tak jadi, postpone. Al-Mahdi akan keluar. Ni tuan-tuan dan puan-puan kena siap-siap lah, simpan beras apa semua ni. Al-Mahdi nak keluar dah. Lepas tu elok sampai pada tarikh yang diramalkan tak berlaku, kita postpone. Boleh macam tu pula. Ini membodohkan orang. Memperbodohkan masyarakat. Jadi orang macam ni memang tak layak untuk diambil ilmu lah. Kerana dia memang kadzab, pendusta besar. Jadi akidah Syiah dengan Khawarij tadi, dia bersepakat pada tak boleh taat kepada pemerintah yang zalim. Kerana kezaliman mereka itu menghalang kita untuk taat. Ini sebenarnya salah. Kita sebutkan ahli sunnah, kita tak taat kalau mereka perintahkan kezaliman atau perintahkan maksiat, kita tak taat. Tetapi kalau mereka melakukan maksiat atau kezaliman, apa yang mereka perintahkan itu, selagi mana dia perkara ma'ruf, walaupun dia zalim, walaupun dia melakukan maksiat, kita wajib taat. Tapi kalau dia mengarahkan kepada maksiat, kepada kezaliman, kita tak wajib taat. Ramai orang keliru. Dia tak boleh beza antara kezaliman yang terpalit kepada pemerintah dengan kezaliman yang diarahkan oleh pemerintah, atau maksiat yang dilakukan oleh pemerintah dengan maksiat yang diarahkan oleh pemerintah. Itu kena beza dua tu. Ahli sunnah, kita tak boleh taat kalau dia mengarahkan kepada maksiat. Tapi kalau dia terlibat dalam maksiat atau kezaliman, dia perintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, balik pada hadis yang kita bacakan sebelum ni, innamat ta'atu fil ma'ruf. Maknanya kena taat lah. Walaupun dia zalim, dia buat maksiat, mana ada pemerintah ni tak buat maksiat? Pemerintah macam kita jugalah. Pemerintah yang memerintah kita, dia pun keluar daripada tempat sekolah yang macam kita juga, tempat yang sama macam kita juga. Bukan alien yang turun daripada planet Marikh. Pemerintah ni bukan malaikat, bukan nabi. Dia manusia macam kita. Jadi dia pun ada salah dan silap. Kan? Cuma Allah Ta'ala perintahkan kita untuk taat kepada mereka dalam perkara ma'ruf.
Tetapi tiada ketaatan kalau dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah. Dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah tu bukan maksud macam Syiah dengan Rafidah, Syiah Rafidah dengan Khawarij faham tadi. Syiah Rafidah dengan Khawarij dia faham kalau pemerintah tu buat maksiat terus tak boleh taat. Dahsyat tu. Itu yang jadi. Tengok Arab Saudi buat bangunan ni, tengok Arab Saudi buat ini konsert tak nampak. Dinampak seakan-akan benda tu menyebabkan dia macam dah jadi kufur tu kan, dia jadi macam kafir tu salah. Sampai ada yang seru untuk boikot ibadat haji. Ni bahaya lah. Allahul musta'an. Maknanya seteruk mana pun pemerintah tu, bila sampai pada perkara yang makruf, kita kena akui. Perkara yang makruf tu maknanya kita kena taati. Macam dulu bila pemerintah keluarkan arahan untuk maknanya melakukan solat secara dibataskan kepada solat Jumaat dan jemaah itu di masjid oleh ahli qaryah saja. Sebelum tu kan Covid kan. Contoh, kita tak boleh kata ini maksiat. Tapi kerana ada maslahat ketika itu. Jadi waktu tu apabila melibatkan nyawa, apabila melibatkan kesihatan, terpaksa lah. Kan? Terpaksa. Kita taat kerana kita taat Allah. Sebab kita nak elakkan daripada kemudaratan yang lebih besar. Dan itu yang dah berlalu. Dan apa yang akan datang, yang sekarang dan akan datang pun sama jugalah konsepnya. Maknanya selagi mana apa yang diperintahkan oleh pemerintah itu adalah perkara yang makruf, maka kita taat. Contoh, macam dalam isu yang terbaru ini adalah apabila isu tentang perkauman. Cuba untuk ada pihak-pihak yang tertentu cuba untuk mengeruhkan lagi keadaan, cuba untuk membakar lagi api kebencian. Maka ketika itu bila pemerintah kata jangan mainkan isu perkauman, jangan nyalakan api perkauman, maka rakyat waktu tu kena taat. Maknanya kita alihkan kepada perkara-perkara yang harus, perkara-perkara yang lebih bermanfaat ataupun perkara yang harus, yang boleh mengelakkan masyarakat awam terpedaya dengan propaganda-propaganda politik. Ini antara tanggungjawab semua kita. Kita nampak dah di dalam masyarakat kita ni ada golongan-golongan yang tertentu yang cuba untuk mengapi-apikan perkauman. Kita kena padam. Kan? Kita kena pakat-pakat padam. Bukan kita lagi nyala lagi. Kan? Tentang perkauman ni dan tentang agama, tentang ketaatan kepada raja dan sebagainya. Dan walaupun kita ada perkara yang kita tak setuju dengan pemerintah dan sebagainya, tetapi demi menjaga kestabilan dan keamanan tu, ahli ilmu, kan, penuntut ilmu, cendekiawan, ulama, penulis, mereka kena, pempengaruh dan sebagainya, mereka lah yang kena kehadapan untuk menjelaskan atau untuk menyebarkan perkara yang lebih positif supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini, antaranya pergaduhan ataupun perkara-perkara yang boleh memudaratkan masyarakat. Ini antara yang perlu kita faham, kerana kestabilan dan juga keamanan tu adalah nikmat yang agung. Kalau kita tak hargai nikmat keamanan yang ada, maknanya kita bimbang dan takut, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala akan uji dengan perkara yang mungkin kita tak mampu nak hadapi di masa akan datang. Sebab itu kena jaga dan kita kena bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka aku akan tambah, benar-benar akan tambahkan kepada kamu nikmat. Allah Subhanahu Wa Taala jamin kalau kita bersyukur. Dan antara tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita menjaga nikmat keamanan. Kita bersama dengan pemerintah dalam perkara yang makruf. Jadi kalau pemerintah kata jangan mainkan api perkauman, jangan mainkan isu perkauman, jangan mainkan isu agama, sami'na wa ata'na, betul. Sebab itu perkara makruf.
Tapi kalau kita lawan juga, maknanya kita telah melawan perintah Allah dan Rasul supaya mentaati pemerintah dalam perkara makruf. Tapi kebanyakan orang dia tak nampak benda tu sebab dia tengok base pada politik. Ini masalah bila orang dia cari makan dengan politik ni. Sebab dia tak ada isu, dia akan buat isu. Dan mereka, ahli politik ni, memang mereka itu kerja mereka. Mereka suka sengaja membuat isu, propaganda untuk mengeruhkan lagi keadaan, dan memang perkara itu adalah sesuatu yang kita tak boleh pandang ringan bila melibatkan isu perkauman, isu agama. Kan? Memang kita tak nafikan kita ada emosi, tetapi kita kena, sebelum ni kita dah sebut macam mana kita nak bezakan antara isu yang betul-betul isu dan isu yang digerakkan oleh propaganda politik. Kan? Maksudnya kita kena berusaha untuk elakkan daripada menjadi alat propaganda politik mana-mana pihak. Sebab itu caranya adalah dengan kita kembali kepada seruan untuk menyibukkan diri dengan ilmu. Ishtaghillu bil ilmi. Menyibukkan diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, bukan dengan isu-isu yang kadang-kadang tu menyebabkan kita lari daripada tujuan asal. Kadang-kadang ini juga bahaya bila seorang pendakwah lah, yang paling bahaya sekali, ahli ilmu, yang bila dia tak sedar dia telah digunakan oleh pengikut dia atau digunakan oleh pihak tertentu untuk menjadi alat. Sebab itu seorang ahli ilmu dia kena bijak. Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, dia selalu ingatkan, dia kata ahli ilmu ni dia bukan alat yang digerakkan oleh pemerintah, bukan alat yang digerakkan oleh orang ramai. Dia adalah muraqibun, dia adalah pengawas. Dia mengawasi hak Allah yang patut dilaksanakan oleh pemerintah, dan dia mengawasi juga hak Allah yang patut dilaksanakan oleh rakyat. Maknanya dia bukan digerakkan oleh mana-mana golongan, sama ada pemerintah ataupun rakyat, orang ramai. Termasuklah ahli politik. Yang ahli politik ialah paling banyak lakonan sandiwara sekali. Jadi kita kena bijak. Kan? Jadi akidah Khawarij dengan Syiah Rafidah ni berbeza sama sekali dengan ahli sunnah. Sebab mereka tak melihat bahawasanya adanya jihad, adanya ibadat haji, solat Jumaat, jamaah, solat hari raya, Aidain, 2 hari raya, bersama dengan imam yang baik ataupun jahat. Tapi mereka hanya meletakkan imam yang syarat dia mesti imam yang baik. Kan? Maknanya tak boleh terputus kalau tidak ada imam yang adil. Sebab itulah sebahagian mereka melihat bahawasanya kena tunggu Imam Mahdi dulu baru ada jihad. Sebab itu golongan Syiah mereka dinamakan oleh ulama salaf terdahulu, antaranya Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Sya'bi rahimahullah ta'ala, dinamakan Syiah ni juga Al-Khashabiyah. Golongan Khashabiyah ni maknanya kayu. Maknanya mereka kalau perang angkat kayu. Sebab mereka tak boleh angkat pedang, sebab imam tak ada. Jihad mesti dengan Imam Mahdi. Sebab itu Syiah dinamakan mereka sebagai Khashabiyah. Tetapi kenapa kita tengok hari ni mereka perang juga? Itu kerana mereka dah selewengkan ajaran yang asal. Sebab asalnya mereka kena tunggu Mahdi. Tapi mereka buat helah. Ada naib Mahdi. Kan? Ada naib Mahdi, ada wakil Mahdi. Jadi wakil Mahdi ni dikatakan dia dapat mimpi, dikatakan dia jumpa Mahdi kat gua, dikatakan dapat nombor telefon Imam Mahdi, suruh supaya perang dekat Yaman, suruh supaya serang Arab Saudi, suruh supaya serang Mekah, Madinah. Itulah. Itu dibalik pada akidah yang sesat lah. Itu standard lah dia orang macam tu, sama lah. Sebab tu Syiah, Khawarij, dia lebih kurang sama je. Syiah, Khawarij kan. Kemudian Batiniyah. Sebab Syiah tu sendiri Batiniyah. Kan? Ajaran sesat. Kan? Dia boleh communicate dengan Tuhan, dia boleh communicate dengan wakil Tuhan, wakil kepada wakil-wakil Tuhan. Sebab ada kepentingan. Baik. Kita ambil contoh dalam perkara ni juga diungkapkan oleh Imam As-Sabuni. Kita buat cross reference, rujukan silang dalam Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, disebutkan juga sama. Sebab tu ana saja nak kongsi
apa yang ada dalam akidah salaf dan para ahli hadis dan dalam Syarh Sunnah Al-Barbahari, dia sangat sama. Kan? Kalau sebelum ni ada orang ragu-ragu dengan keabsahan Syarh Sunnah Al-Barbahari, dan kita dah jawab sebelum ni, tapi kita ada Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. As-Sabuni, Imam As-Sabuni, beliau sebut perkara yang sama juga dengan apa yang Imam Al-Barbahari sebut. Jadi sebab itulah kenapa kita pertahankan akidah Syarh Sunnah Al-Barbahari ni. Kan? Okey, kalau dari sudut tarikh wafat, maknanya Al-Barbahari wafat dulu 329 Hijrah. Maknanya As-Sabuni 449 Hijrah kemudian. Okey, tengok apa As-Sabuni kata dalam Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Wa yara ashabul hadis al-jum'ata wal 'aidain wa ghayrahuma min as-salawati khalfa kulli imamin muslimin barran kana aw fajira. Wa yarawna jihad al-kafarah ma'ahum wa in kanu jawratun fajarah. ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح ولا يرون الخروج عليهم وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. Ustaz Sabuni sebut dalam, kalau dalam Aqidah Salaf Ashabul Hadis ni, perkara yang ke-294. Yang ni tak terjemah dengan nombor kan? Tapi tak apa, Ana ambil yang teks asal. Nanti kita share kemudian. Okey, Imam Sabuni kata ashabul hadis, ini para ahli hadis, yakni ahli sunnah, mereka berpegang dan berakidah, berpegang dengan akidah, melihat al-jum'ata wal 'aidain, yakni kewajipan solat Jumaat dan 2 solat hari raya, wa ghairihima wa ghairahuma min as-salawati, dan selain daripada kedua solat itu, daripada solat-solat, yakni solat fardu, solat jemaah, khalfa kulli imamin muslim, di belakang imam yang muslim, sama ada yang baik ataupun yang jahat. Barran kana au fajiran. Cuba tengok lafaz yang digunakan sama. Barran kana au fajiran. Sama dalam Syarh Sunnah Al-Barbahari. Sebab itu kita kata penilaian ulama akidah ni dia berbeza sama sekali dengan orang yang hanya menilai dari sudut sanad. Sebab yang kritik Syarh Sunnah Al-Barbahari ni, mereka ada kritik dalam sanad, mereka ada kritik juga tentang kewujudan ataupun siapa pengarang ni kan, sebelum ni kan. Tapi kita dah jawab dah, semua tu sebenarnya tak memberi kesan pun kepada nilai teks kan, Syarh Sunnah ni. Sama, kita tengok lafaz dia sama. Dan ahli hadis melihat, berpegang bahawasanya solat Jumaat, solat 2 hari raya dan selain daripada solat-solat yang lain, di belakang setiap pemimpin atau imam yang muslim, barran kana au fajiran, sama ada yang baik ataupun yang jahat. Barran kana au fajiran dalam teks yang ke-26 sama, yara anna alaihi imaman barran kana au fajiran. So akidah ahli sunnah ni dia kita kata walaupun ulama yang karang kitab tu tak pernah bertemu dengan ulama yang karang dalam kitab ni, tapi dia akan bersepakat. Mereka tak pernah bertemu, tak tahu lah, cek balik, tak pernah bertemu sebab zaman berbeza. Kalau kita baca yang teks dalam kitab ulama akidah yang kurun ke-5, contoh Al-Asbahani pun sama juga, dia pun sama. Kemudian kita tengok yang
yang lagi lewat lagi pun sama juga. Apa maksud dia? Maksud dia keselarasan. Macam kita belajar dengan akidah ni, kita belajar dengan ustaz ahli sunnah, kita akan nampak selaras. Tapi kalau bukan ahli sunnah, dia akan celaru. Hak ni kata macam ni, hak tu kata macam ni, hak tu kata macam ni. Tapi ahli sunnah dia selaras sebab rujukan dia sama. Rujukan dia Al-Quran dan hadis. Baik, apa lagi kata As-Sabuni? Wa yarawna jihad al-kafarah ma'ahum. Mereka melihat, mereka berpandangan bahawasanya kewajipan jihad menentang orang-orang kafir bersama dengan mereka, bersama dengan pemerintah. Wa in kanu jawratun fajarah. Walaupun berlakunya kezaliman ataupun pemerintah itu pemerintah yang zalim. Wa yarawna du'a lahum bil islah wa taufiq was salah. Ahlus sunnah juga, ahlul hadis juga melihat ataupun berpandangan, berpegang, beriktikad bahawasanya doa kepada mereka, doa kepada pemerintah itu maknanya dengan perbaikan, islah, taufiq, petunjuk daripada Allah, wassalah dan kebaikan. Maknanya ahli sunnah dia tak doakan keburukan kepada pemerintah. Nampak? Ahli sunnah ciri-ciri dia tak akan doakan keburukan kepada pemerintah secara umum. Tapi nanti orang akan tanya, macam mana saya baca dalam riwayat ada sebut Sufyan Ats-Tsauri doakan kepada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur supaya dia tak masuk ke Mekah. Lalu Al-Mansur pun mati dalam perjalanan sebelum sempat masuk ke Mekah. Jawapannya itu adalah, sebenarnya kalau kita teliti riwayat Sufyan Ats-Tsauri doakan tu, Sufyan Ats-Tsauri asalnya dia tak mau doa. Tetapi penduduk Mekah ketika itu mereka bimbang dan takut kezaliman Abu Ja'far Al-Mansur ni. Sebab Abu Ja'far Al-Mansur dia dia taklah kata zalim. Dia bukanlah zalim tapi dia seorang yang tegas. Ya, ada kezaliman yang berlaku kerana zaman tu memang kerana rakyat pun zalim Jadi dia pun bertindak zalim juga. Terpaksa. Ini orang ramai tak faham kalau dia tak faham sejarah. Jadi Sufyan Ats-Tsauri asalnya dia tak nak doa. Sebab itu dia doa hanya asalnya penduduk Mekah sebahagiannya, sebab mereka telah dizalimi oleh Abu Ja'far Al-Mansur ni, termasuk Sufyan Ats-Tsauri pun. Sebab Sufyan Ats-Tsauri dia ditawarkan untuk jadi qadi di Baghdad. Tapi dia lari. Dia pura-pura jadi gila. Panjang cerita dia. Ats-Tsauri ni dahsyat. Dia lari, dia tak mau. Ini antara mazhab Ats-Tsauri. Sebab itu kita kena faham, sebahagian mazhab daripada kalangan salaf memang mereka melarikan diri daripada syuhrah, populariti, dan melarikan diri daripada jawatan. Kita tak boleh blame. Kita tak boleh kata apalah lari, tanggungjawab, tak. Sebab kita senanglah cakap. Kalau kita menghayati macam mana ulama dulu, mereka berusaha untuk tak dikenali dan berusaha untuk melarikan diri daripada pemerintahan. Sebab berlaku kezaliman. Mereka tak mau bersengkokol. Mereka tak mau bersengkokol dengan kezaliman yang dilakukan pemerintah. Jadi bila dia lari ni, akhir sekali Abu Ja'far Mansur tahu Sufyan Ats-Tsauri ada kat Mekah. Kebetulan Abu Ja'far Mansur ni kebetulan dia macam bapa, abang dia, kemudian anak dia nanti akan mewarisi kebiasaan beliau, antaranya Khalifah Harun Ar-Rashid bila cucu dia kan, cucu lah, kira cucu lah, tak ingat dah. Maknanya Khalifah Bani Abbasiyah ni mereka memang suka buat haji. Setiap tahun mereka akan pergi haji. Suka sangat buat haji. Dan kalau mereka tak sempat, mereka akan infakkan perbelanjaan haji untuk orang yang tak mampu. Dia akan sponsor. Supaya sebab bila kita sponsor orang buat haji, kita dapat pahala. Ini antara hadis yang kita kongsikan sebelum ni.
Kan? Ini kena bagi tahu ni. Kalau orang tu dia ada kemampuan kan untuk mensponsor orang untuk orang yang tak buat ibadat haji lagi lah, maka dia akan dapat pahala ibadat haji tu tanpa mengurangkannya walaupun sedikit. Itu ada hadis yang kita kongsikan sebelum ni tentang dia sama macam menyediakan juadah berbuka puasa kepada orang yang berbuka puasa, sama juga hukum dia. Sebab dalam hadis tu Nabi kata man jahaza ghazian au hajjan au jahaza hajjan, kan, kana lahu mithlu ujurihim min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'. Siapa yang menyediakan kelengkapan bagi seorang pejuang mujahid fi sabilillah, atau menyediakan kelengkapan bagi seorang yang hendak menunaikan haji, maknanya dia sponsor, dia akan dapat pahala. Kan? Daripada kita duk suruh orang boikot, baik kita seru orang untuk, kalau orang mana-mana orang yang tak dapat kuota ke kan, kita mungkin ada kuota lebih ke bagi kat orang yang tak pergi haji lagi, kita akan dapat pahala. Tapi jaranglah orang nak buat macam tu. Sebab orang semua pergi haji, dia nak buat juga 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sebab dia nampak kelebihan. Tapi sebenarnya kalau dia sponsor orang yang tak buat haji lagi, dia dapat pahala. Dia dapat pahala walaupun dia tak pergi haji. Yang ni yang kita kena galakkan. Supaya kuota tu taklah kita kata, yelah kalau dia dah pergi 10 kali kan. Kecuali lah kalau dia memang pembimbing haji. Selalunya ustaz-ustaz kan. Tak, itu lain lah. Tapi kalau dia memang dah pergi dah berapa kali dah, sepatutnya dia kalau dia nak dapat pahala tu, dia kena sponsor. Ataupun bagi kuota dia kat orang yang belum dapat pergi haji yang pertama. Itu sepatutnya, bukannya kita kata boikot. Tak puas hati sikit boikot kan, tak betul. Yang sunnahnya kita galakkan orang untuk pergi haji. Mudahkan. Kan? Mudahkan cara. Kan? Dan tidak mementingkan diri sendiri. Maknanya kita, maknanya antaranya kita dah, kalau dah pergi 5 kali, 4 kali, 3 kali, 2 kali, sekali, katakan. Tapi ramai orang kita pasal dia tak nampak pahala tadi tu, dia nampak dia nak pergi. Saya nak doa sendiri. Tapi sebenarnya kalau dia dah pernah pergi, kalau dia siapkan jahaza hajjan, kan, dia menyediakan kelengkapan untuk ataupun kemudahan untuk orang yang nak pergi haji yang belum pergi lagi, dia akan dapat pahala haji tu tanpa mengurangkan walaupun sedikit, kata Nabi SAW. Dan hadis tu hadis yang sahih. Sama macam kita bagi makan orang buka puasa. Kan? Alhamdulillah sekarang ni di masjid-masjid dulu rasanya tak ada lagi, tapi dah jadi normalisasi dah sekarang ni. Di mana? Di Masjid Jamek dekat KL, kemudian Masjid Negara tu dah memang biasa dah. Disediakan juadah berbuka puasa tu memang free. Memang orang infak kan. Itu kemudian foreigner datang, buka puasa dan sebagainya. Itu baru betul. Ini kadang-kadang kita nak alihkan daripada isu-isu yang tak sepatutnya tadi. Lebih baik bagi masyarakat awam disibukkan dengan juadah berbuka puasa. Ini juga antara fiqh sebenarnya. Sebab apa? Bila kita huraikan tentang hadis farhat lisaimi farhatan, dan bagi seorang yang berpuasa tu ada 2 kegembiraan. Farhatun hina yuftir, kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Dan kenapa kita sebutkan kita tak boleh terlampau keras dalam berinteraksi dengan kemampuan orang awam. Contoh, katakan kita memang buka puasa dengan air kosong dengan kurma. Kita tak boleh paksa orang awam semua untuk ikut cara kita. Kecuali kita hanya galakkan macam Nabi SAW galakkan. Kecuali kita galakkan. Tapi kalau kita nak paksa atau kita nak merendahkan pula orang yang tak buka dengan macam mana kita, itu hati-hati. Dia ada ciri-ciri khawarij. Sebab khawarij ni Nabi kata, Nabi pesan kat sahabat. Nabi kata apa? Yahqiru salatahum ila salatikum wa qira'atakum ila
wa qira'atahum ala qira'atikum wa siyamihim ala ila siyamikum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini, golongan Khawarij ni, mereka sangat suka memperlekehkan solat orang lain berbanding dengan solat mereka. Yahqiru salatahum ila salatikum. Mereka tengok, mereka lah orang yang paling kuat solat, ibadat. Mereka suka memperlekehkan ibadat orang lain. Apalah, buat 8 rakaat je. Dia belagak baru keluar daripada masjid 20 rakaat kan. Apalah buat 8 rakaat, laju pula. Bukanlah laju sangat pun, bukan macam kat Indonesia tu sampai kelajuan cahaya tu kan. Tapi memang orang buat pertengahan. Contoh ada masjid yang buat ambil pendapat yang buat 8, 3 witir, 11. Jadi kena raikan lah. Janganlah kita yang buat 20 ni, tak ikut sunnah kat orang yang buat 8. Sama jugalah yang buat 8 atau buat, janganlah kata orang buat 20 tu buat bid'ah pula. Dia macam tu kan. Masuk saja bulan Ramadan, kita akan jumpa orang yang dia, anda boleh katakan culture shock. Dia terkejut. Kalau bahasa pasar dipanggil terkejut beruk. Bagai kera mendapat bunga. Tak ingatlah. Tapi dia maknanya dia, orang panggil, dia rasa macam ibadat dia tu macam dah sempurna sehingga dia nak memperlekehkan ibadat orang lain. Ni hati-hati. Sama juga bacaan Quran. Ini pun banyak. Ini kita kena nasihat dekat sahabat-sahabat kita. Walaupun kita dah ikut program tadabbur ke, tadarus ke, jangan kita anggap kita ni dah sempurna bacaan kita dah yang terbaik, sehingga kita memperlekehkan pula orang yang kita tak tengok. Bersama dengan program kita kata tak tadabbur Quran lah, kita kata mereka ni tak baca Quran lah, apa ni duk baca novel ni, tak ada manfaat kan, tak baca Quran macam saya, macam kami, tengok kami ni apalah, nak ada pula sekarang ni isu ni dia berterusan. Sebab apa? Kejahilan tu masih ada. Selagi mana ada kejahilan, selagi itulah ada kezaliman. Perbuatan ihtiqar. Ihtiqar maknanya al-akharin, maknanya merendahkan orang lain. Antaranya merendahkan ibadat orang lain. Ini bukan sikap dan perangai ahli sunnah, tetapi dia adalah sikap dan perangai Khawarij. Bagi orang kata mana dalil? Ni kita nak kongsi dalil ni. Ni dengar betul-betul. Yang kita dah sebut tadi, antaranya sifat Khawarij ni, Nabi SAW sebut, mereka suka memperlekehkan solat orang lain, ibadat orang lain. Dalam Sahih Al-Bukhari, kita bawa dalil terus, tak kira orang kata kita reka. Dalam Sahih Al-Bukhari, dalam hadis nombor 5058, kitab Fadailul Quran, nampak? Al-Bukhari letak dalam kitab Fadailul Quran, babun man ra'a biqira'atil Quran au ta'kulu bihi au fakhura bihi. Bab orang yang riak dengan bacaan Quran, atau ta'kulu bihi, atau makan dengannya. Makan dengannya ni maknanya dia hanya baca tu nak dapatkan dunia. Au fakhura bihi, ataupun dia bangga dengan bacaan Quran dia. Imam Al-Bukhari bawakan riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dengan sanadnya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju fikum qaumun, akan keluar dalam kalangan kamu, qaumun, satu kaum, satu golongan, tahqiruna salatakum ma'a salatihim, mereka akan merendahkan solat kamu, yakni solat para sahabat. Bayangkan, ma'a salatihim, bersama dengan solat mereka. Maknanya mereka bandingkan. Apa maksud yahqiru salatakum ala salatihim? Maksudnya mereka akan, maknanya merendahkan solat orang lain
Kerana mereka beranggapan mereka lah orang yang paling sempurna solatnya. Tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Maknanya, kamu akan merasa hina, kamu akan merasa rendah jika membandingkan solat kamu bersama dengan solat mereka. Maknanya, sahabat sendiri akan, kita orang beriman akan rasa rendah diri bila tengok solat mereka. Sebab itu Imam Al-Bukhari dia letakkan bab mereka berbangga. Faham tak? Fakhura bihi. Dia baca Quran tapi dia bangga. Termasuklah ibadat. Dia bangga. Itu kita nak faham tu. Macam mana para sahabat mereka rasa solat mereka lekeh nak dibandingkan dengan solat puak Khawarij ni. Sebab puak Khawarij ni dia kata solat kami hebat. Ini Imam Al-Bukhari letak bab tu dalam Fakhura bihi tu, Imam Al-Bukhari letak kerana mereka berbangga. Kan kita baca sejarah macam mana Ibnu Abbas pakai baju cantik-cantik, kan puak Khawarij kata apalah Ibnu Abbas ni dunia. Nampak? Dia pelekehkan orang, suka pelekehkan orang. Dia tengok orang pakai cantik sikit, dunia terus. Ada tak orang macam tu sekarang ni? Ada. Dia tengok orang pakai handset canggih sikit, dunia. Dia tengok orang buka puasa ayat manis ke ayat ni sikit, dunia. Dia tuduh orang. Dia tengok orang pakai kereta besar sikit, dia tuduh dunia. Ada tak? Ada. Itu bab dunia. Tapi ini Nabi sebut ni bab akhirat, bab ibadat. Mereka suka mempelekehkan ibadat orang lain. Antaranya solat. Keluar daripada masjid, dia rasa dialah paling solat sekali. Maki orang. Dia tak, solat tu tak berjaya menegah dia daripada fahsyak wal munkar, tapi dia rasa dia dah paling solat dah. Orang lain semua yang dia tengok tak solat belaka. Itu maksud dia mempelekehkan, sehingga orang yang solat juga merasa lekehnya solat dia berbanding dengan solat puak ni. Wa siyamakum ma'a siyamihim. Bayangkan Nabi kata puasa mereka dan puasa kamu. Kamu akan merasa lekeh sangat puasa kamu ni jika nak dibandingkan dengan puasa mereka. Macam sekarang lah. Dia buka puasa dengan kurma dengan air, kemudian dia pelekehkan orang. Apalah buka puasa dengan air manis. Apalah buka puasa pergi bazar Ramadan. Apalah buka puasa dengan murtabak. Tengok aku. Buka dengan air kosong je. Tengok, buka simple je. Tak payah cerita. Tak payah cerita kat orang. Kalau kamu, Allah pemudahkan untuk buka puasa macam tu, tak payah mempelekehkan orang lain. Kerana ini ciri-ciri Khawarij. Dia suka pelekeh orang. Wa amalakum ma'a amalihim. Amalan mereka, amalan kamu akan rasa lekeh nak dibandingkan dengan amalan mereka. Tengok kami, tadabbur hari-hari. Dia tak tahu puak Khawarij. Sebab itu Imam Al-Bukhari letakkan hadis ni dalam Fadailul Quran. Kemudian letakkan dekat situ orang yang berbangga dengan bacaan Quran. Sebab memang puak Khawarij paling baca Quran banyak. Yang bunuh Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, Amirul Mukminin, Abdul Rahman bin Muljam tu guru Quran. Jangan main-main. Dalam riwayat lain Nabi kata aktsaru munafiqi hadhihi al-ummah, ataupun aktsaru munafiqi ummati atau aktsarul munafiq min ummati qurra'uha. Majoriti orang-orang munafik dalam kalangan umatku adalah pembaca-pembaca Quran. Jadi hati-hati. Jangan kita syok sangat. Mungkinlah kita ni Allah bagi kita kelebihan baca Quran banyak sikit, kita rasa lebih daripada orang lain, maknanya kita tak tahu lagi. Kan tengok orang baca novel. Apa ni? Baca novel. Tak mau baca Quran. Tuduh orang tak baca Quran pula. Padahal dia tak tahu orang yang baca novel tu lagi baca Quran lagi banyak daripada dia. Tapi orang tu tak bising macam dia. Dia duk cerita kat orang, dia tadabbur ayat ni, tapi kosmetik saja. Kadang-kadang hanya kosmetik sajalah.
Kalau betul-betul dia tadabbur Al-Quran, dia akan menundukkan dirinya, dia akan merendahkan dirinya, dia tidak akan memperlekehkan ibadat dan amalan orang lain. Dia akan sentiasa tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala sebutkan, ahlul Quran ni bukan orang yang hafal Quran atau baca Quran, tetapi ahlul Quran orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran walaupun dia tak hafal Quran. Ini dia baca lebih sikit, taranum ini, taranum tu dia mulalah. Tengok sikit bacaan orang ni, nampak? Tengok, kita nak test sikit bacaan dia, tengok teruk tak? Lepas tu dia tengok bacaan orang teruk, tajwid dia gelak. Apalah, jadi ustaz pun baca tak betul. Apalah, baca pun tak sedap. Apalah, hati-hati. Ni ada ciri-ciri puak Khawarij. Yahqiruna amala apa dia? Tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Kerana orang yang beramal, orang lain yang beramal akan rasa lekeh bila bersama dengan mereka, sebab mereka suka mempelekehkan orang lain. Ibadat mereka, bacaan Quran mereka, puasa mereka, amalan mereka. Dan kemudian Nabi kata apa? Yaqra'unal Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka baca Quran tapi tak sampai, tak melepasi kerongkongan mereka. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramyah, atau minar ramiyah, sehingga akhir hadis. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil dia. Jadi jangan sesekali kalau kita Allah bagi kemudahan, boleh baca Quran, boleh join program tadabbur, boleh join majlis ilmu, jangan sesekali kita berbangga dan memperlekehkan amalan orang lain, ibadat orang lain. Jangan. Kita kena merendah diri. Kita dulu pun jahil macam orang yang kita lekehkan tu. Kita dulu pun tak tahu apa. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi kita ibadat. Boleh ibadat. Ini kita asyik nak tengok orang, nak banding dengan orang. Tengok kami setiap malam 1 juzuk, tadabbur lagi. Hampa buat apa? Lepas tu dia tuduh pula orang yang baca novel, kan, tak mau ikut Quran. Itu contoh. Berlaku ke tak berlaku ke, wallahu ta'ala alam. Tapi kalau ada bentuk ihtiqar, merendahkan orang lain, sama ada pakaian orang tu, macam Khawarij ni memang dia pakaian orang, penampilan orang pun dia suka ihtiqar. Ini anak nak tegur sikit, ada segolongan, ada beberapa orang sahabat ditunjukkan dalam perinsilan tentang beberapa orang yang mereka mencela fizikal orang. Fizikal, antaranya mereka mencela fizikal para pendakwah dan asatizah. Mereka kata kalau fizikal ahli ilmu tu, kalau fizikal dia gemuk, kita jangan ambil ilmu daripada dia kerana dia tak amalkan ilmu. Ni bahaya. Ini pun macam puak Khawarij juga. Dia suka hukum orang base pada penampilan dan dia mempelekehkan orang. Kerana kedangkalan dia dalam memahami nas. Kan? Mereka suka bawa yang asar Umar tu, yang Umar tegur seorang yang lelaki yang gemuk, tapi mereka tak faham dalam konteks yang lebih luas. Macam Khawarij dia hanya ambil ayat yang dia kena dengan hawa nafsu dia, kemudian dia kena kat orang ni, kafirkan orang. Jadi antara ciri-ciri Khawarij yang jarang kita ketengahkan, suka mempelekehkan ibadat orang lain. Jangan sesekali. Bila kita dah dapat hadis ni, kita kena amalkan dan bersyukur kerana kita tak jadi Khawarij atau ada ciri-ciri Khawarij. Tengok sahabat kita pergi sedekah dekat orang, buat apa amal jariah, kan? Kadang-kadang bila dia dah dapat dana bantuan daripada NGO dan sebagainya, dia kena ambil gambar, kan? Jadi dia kena bagi beras, kena bagi ambil gambar, masuk dalam media sosial. Kemudian orang pun mainlah, ni riak lah apa. Jangan macam tu. Bab sedekah, ibadat, sedekah, zakat ni dia memang diharuskan untuk menzahirkan. In tubdus sadaqat fa ni'mahi. Surah Baqarah tu kan Allah kata, kalau kamu menzahirkan sedekah, zakat ataupun sedekah, fa ni'mahi, Allah puji. Maknanya harus, ianya baik.
Jadi jangan kita pelekehkan. Tuduh orang yang ambil gambar, bagi bantuan dekat orang ni, riak dan sebagainya, itu juga bentuk pelekeh. Mempelekehkan fizikal orang, mempelekehkan ibadat orang, dan termasuk juga mempelekehkan, yang ni lagi mungkin kita tak terfikir, mempelekehkan pandangan ulama yang memang berbeza pendapat dalam sesuatu perkara yang ijtihadiyah. Ini pun kita kena tegur juga. Antaranya baru ni ada orang tanya dekat anda tentang isu qada salat. Ni geng-geng salafi juga pening ni. Pening dari sudut tak ada adab. Dari sudut tak ada adab tu, dari sudut mereka mempelekehkan pula Ibn Taymiyah. Mereka kata pendapat ni Ibn Taymiyah saja, bukan jumhur ulama, berlawanan dengan ijma', sekian. Kita nak jawab bolehlah panjang, tapi tak maulah panjang-panjang. Kerana kita tahu, kerana bila masyarakat kita ni maknanya ikut secara umumnya dia akan ikut mufti di tempat dia, ustaz di tempat dia. Jadi kalau mazhab Syafi'i lah, kan? Tetapi kalau seorang ustaz tu dia bacaan dia kurang, ni maaf lah anda cakap bacaan dia kurang, kemudian dia nak kata Ibn Taymiyah tak reti, you kena sedar diri lah. Kan? You hanya baru baca kitab-kitab hawashi, hasyiah mazhab, furu' mazhab mutaakhirin. Cuba tanya dia, pernah baca kitab Ta'zim Qadri Salah Imam Muhammad Ibn Nasr Al-Marwazi? Tak pernah. Ini antara Syekh Saleh Al-Syekh tegur ni, orang-orang yang mengaji mazhab ni. Orang-orang yang mengaji mazhab, terutamanya dalam kalangan penuntut ilmu fiqh yang mengaji mazhab, dia kena keluar sikit daripada kepompong kejumudan dia tu dengan membaca kitab-kitab fiqh yang awal. Baca Musannaf Ibn Abi Shaybah, baca kitab-kitab hadis, baca kitab-kitab fiqh yang terawal, bagi terbuka sikit, baru kau tahu Ibn Taymiyah tu dia keluar pendapat tu ada qaul sebelum dia atau tak. Sebenarnya bukan Ibn Taymiyah yang kata, seorang saja yang kata tak wajib qada. Nukilan khilaf yang dinukilkan oleh antaranya Al-Imam Muhammad Ibn Nasr Al-Marwazi dalam kitabnya Ta'zim Qadri Salah, memang menukilkan adanya khilaf daripada sebahagian tabi'in, antaranya Al-Hasan Al-Basri. Jangan main-main. Antaranya lagi mazhab guru kepada Imam Al-Bukhari, Al-Humaidi. Bukan Ibn Taymiyah seorang. Dia kira kalau Ibn Taymiyah, pendapat Ibn Taymiyah tu, dia terus tuduh Ibn Taymiyah ni tak reti, atau Ibn Taymiyah ni syadz. Ini hati-hati. Dia mempelekehkan pula seorang ulama yang juga mujtahid, juga berijtihad. Kemudian dia serang sebahagian asatizah yang kemukakan pendapat tersebut untuk memberikan keluasan kepada sebahagian orang yang perlukan keluasan tersebut. Dia kata, sebab ada orang dia ingat, bila kita kata tak wajib qada tu maknanya kita meringan-ringankan. Tak, sebenarnya pendapat yang mengatakan tak wajib qada tu lagi berat. Sebab apa? Sebab solat tak sah kalau dilakukan di luar waktu. Tak boleh qada. Dan itulah sebenarnya mazhab sahabat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat tu mesti dilaksanakan pada ketetapan waktu. Kalau engkau dah tinggal secara sengaja 10 tahun, 20 tahun, kau tak boleh qada dah sebenarnya. Kau kena bertaubat. Itu belum lagi kita tengok, sahabat tengok siapa yang tinggal solat kafir. Lagi berat sebenarnya. Tapi duduk tu ni puak-puak Ibn Taymiyah ni, Taimi, ingatkan orang tak mau bagi orang qada. Tak, sebenarnya lagi berat. Sebab apa? Sebab kalau dia qada pun takkan dapat pahala tu. Tapi dia kena buat apa? Dia gantikan dengan
Dia jaga solat yang sedia ada ni. Dia jaga solat, waktu solat yang sedia ada, dan dia tambahkan dengan solat-solat sunat. Sebenarnya itu lagi mudah untuk orang awam berbanding dengan dia nak kira, kemudian dia nak solat pula dengan niat qada dan sebagainya. Dia lagi mudah. Tapi bukan bermakna bermudah-mudah. Kalau orang tanya ana kata, ana ikut yang Quran sebut, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sebab hujah ulama yang kata tak wajib qada tu kuat. Kita hormatlah pandangan jumhur. Dan kita kata kalau dia nak qada, silakan. Kat situ kita berlapang dada. Tapi orang yang pegang dengan qada tadi, dia nak mempelekehkan pula pendapat orang yang kata tak wajib qada. Salah. Yang Anda cakap ni pasal ada orang tanya. Dia tak boleh. Sebab apa? Anda bagi tahu sebab dia. Sebab orang yang sebahagian mengaji fiqh ni dia jadi macam tu. Lawanan dengan ijma'. Imam An-Nawawi sebut ijma'. Ini. Kau baru baca satu layer. Kau tak tengok yang atas lagi. Bukan semua ijma' yang dinukilkan oleh ulama' mutaakhirin tu terus boleh diterima. Ini yang sebahagian ulama' dia tegur tu. Penuntut ilmu zaman sekarang ni terlampau, bukan, dia orang tak boleh beza mana yang nas, mana yang pendapat ulama', kemudian mana yang Quran, mana tafsirnya, dia tak boleh beza. Mana yang pendapat sahabat, mana yang pendapat ulama' mutaakhirin, dia orang tak boleh beza. Puncanya kurang baca. Maaflah cakap kurang baca. Dia tak ada akses yang penuh. Ataupun dia tak Syekh Saleh Abdul Aziz Al-Syekh, dia ada tegur benda ni kepada penuntut ilmu fiqh yang sekarang ni, kerana mereka hanya bergantung dengan kutub mutaakhirin, kitab-kitab mutaakhirin. Tapi mereka tak ada kita kata nak keluar daripada kepompong kitab-kitab yang kemudian ni, mereka nak rujuk kepada kitab-kitab yang awal. Jadi kadang-kadang dia jadi mempelekehkan juga. Jadi kita kena pertengahan lah. Kita hormatlah orang yang nak qada, tapi kalau ada orang tu memang alim, dia tahu hujah. Kerana kalau orang tanya tak ada qada lah. Sebab apa? Sebab solat hanya pada waktu dia. Itu lagi berat sebenarnya. Sebab kita nak didik orang, you kalau tinggal solat, you tak boleh qada dah tau. Sebab dah terluput. Sebab itu hujah, sebab ulama' yang kata tak wajib qada ni juga mereka berhujah dengan hadis meninggalkan solat asar. Siapa yang tinggalkan solat asar, seakan-akan dia kehilangan apa? Harta benda dan ahli keluarga dia. Mana tak boleh tebus. Kuat juga hujah tu. Ya, hujah jumhur dainullahi ahaqqu an yuqda, kan? Hutang Allah tu yang berhak untuk kamu lunaskan. Tak apalah, kita hormatlah. Itu pendapat jumhur. Tapi beranggapan pendapat jumhur tu automatik dia ijma', tak tepat. Tak semestinya pendapat jumhur ulama' tu automatik jadi ijma'. Bila ulama' nukilkan jumhur, tak semestinya dia terus jadi ijma'. Bila ada saja dinukilkan khilaf daripada tabi'in atau atba'u tabi'in atau seangkatan dengannya, adalah khilaf. Tapi kita hanya taklid. Ibn Taymiyah, dia mujtahid. Mujtahid. Itu kita kata dia berlawanan dengan jumhur ulama' dan sebagainya. Kita bukan kita kata pendapat tu tak ada asas langsung. Ada asas, kukuh. Dan itu jangan kita pelekehkan juga kalau ada khilaf. Sama juga, sebelum ni tengok, kita konsisten, kita nasihat kepada sahabat-sahabat kita, kalau kita berpandangan contohnya nak bayar zakat dengan makanan ruji, dengan beras, jangan kita sesekali kata pula orang yang bayar zakat dengan nilai tu sebagai tak sah, ataupun bid'ah ke, ataupun tak ikut sunnah ke, atau tak sah ke. Sebab dia ada bentuk ihtiqar. Dan benda tu selagi mana dia ada khilaf yang muktabar,
Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala kata, jangan kamu tegah kalau selagi mana pendapat tu ada pendapat dalam kalangan ulama yang maknanya berdasarkan juga dalil. Sama macam isu kunut subuh dulu kan. Kita tak halang pun orang nak kunut subuh. Dan kita juga tak halang orang yang tak mau kunut subuh. Dia harmoni je sebenarnya. Tapi datang orang yang jahil, yang mereka anggap mereka dah faqih, tapi jahil, kemudian mereka merendahkan pula kedudukan ulama yang berbeza pendapat dengan mereka. Fine kalau nak hormat, tapi jangan tuduh dia, oh berlawan dengan ijma' lah, syaz lah. Jangan, tak sampai tahap tu. Itu fitnah. Kan? Bukan dia seorang sebenarnya. Kan? Bukan dia seorang. Ini penyakit orang yang mengaji fiqah ni, dia jumut kadang-kadang. Maaf nak cakap jumut. Nak marah ke, nak jumut, terlampau jumut. Sebab mereka hanya nampak pembacaan yang terbatas pada kitab mutaakhirin tu. Mereka tak luaskan pembacaan lagi. Sebelum ni kan, isu tu berulang macam tu lah. Kan? Wallahul musta'an. Baik. Jadi, kat mana tadi? Wa yusalli ba'daha 6 raka'atin ni merujuk kepada salat sunat selepas Jumaat. 6 rakaat tu maknanya Imam Ahmad dia berpandangan 2 ataupun 4 di masjid, 2 di rumah. Kita bincang sikit pasal solat 6 rakaat ni. Sebab dalam buku kita ni pentahqiq dia kata dia tak jumpa dalil kan. Okay, sebenarnya dia adalah riwayat daripada Imam Ahmad. Maknanya Imam Ahmad dia berpandangan selepas solat Jumaat, solat sunat selepas Jumaat tu 2 rakaat dilakukan di rumah, 4 rakaat di masjid. Jadi total jadi 6. Nampak? Jadi Imam Ahmad dia combine kan. Jadi yang zahirnya Al-Barbahari kat sini, teks ni, sebab Al-Barbahari dia termasuk dalam ashab Imam Ahmad kan. Jadi sebab tu dimasukkan dalam ni. Kenapa dia dimasukkan dalam akidah dia? Maksudnya nak menunjukkan penegasan bahawasanya sahnya solat bersama dengan kaum muslimin. Sahnya solat Jumaat di belakang imam yang zalim tadi, sehingga kan solat sunat pun boleh. Itu nampak? Sehingga solat sunat pun kamu lakukan seperti biasa. Jadi dalil dia, kalau kita tengok balik, antaranya dalil memang tak sebut 6 rakaat. Dalil yang nas yang sebut 4 rakaat itu dalam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis Abu Hurairah dalam Muslim nombor 881, Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an." Apabila kamu telah selesai salah seorang dalam kalangan kamu selesai mengerjakan solat Jumaat, maka hendaklah dia solat setelahnya 4 rakaat, arba'an. Jadi 4 rakaat tu ada yang kata di masjid, ada yang kata 2 rakaat lagi di rumah. Jadi 6. Sebab itu Ishaq ibn Rahawih, Imam At-Tirmidzi, kemudian Imam Ibnul Qayyim, mereka melihat dihimpunkan pengamalan tu, mereka melihat seorang individu tu dia solat 4 rakaat berdasarkan hadis Abu Hurairah, dan dia solat 2 rakaat di rumah. Dia solat 2 rakaat di rumah, dan dalil 2 rakaat di rumah tu adalah hadis Abdullah bin Umar. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni. Sebab itu dalam riwayat Imam Ahmad kata, "Insya'a shalla ba'da al-jum'ah raka'atain wa insya'a shalla arba'an." Imam Ahmad, dia riwayat Imam Ahmad kata kalau dia nak solat lepas Jumaat 4 rakaat, 2 rakaat, dia nak solat 2 rakaat, 4 rakaat pun boleh. Dalam riwayat lain Imam Ahmad kata wa insya'a sittan. Dan kalau dia nak solat 6 boleh. So maksudnya Imam Ahmad combine. Dan siapa yang buat amalan ni? Ibnu Mas'ud, dalam kalangan sahabat Nabi yang buat 6 rakaat ni, maknanya 4 di masjid,
dua di rumah, antaranya Abdullah bin Mas'ud, Ibrahim An-Nakha'i. Dan ada sebahagian lagi pendapat, sebahagian Ahlul Ra'i, mereka melihat solat setelahnya itu 4 rakaat sahaja berdasarkan satu hadis. Tapi yang ashab Imam Ahmad tadi, sebahagiannya melihat dikombinkan riwayat Abu Hurairah dengan riwayat Abdullah bin Umar. Kan? Jadi itu satu pendapat. Dan juga diriwayatkan daripada Ali, Abu Musa al-Asy'ari, Atha' ibn Abi Rabah, Mujahid bin Jabar al-Makki, Humaid bin Abdul Rahman al-Thawri, mereka salat 6 rakaat. Mereka salat 6 rakaat. Maknanya 4 dengan 2 tadi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi apa kaitan dia dengan akidah tadi? Maknanya Imam Al-Barbahari nak tegaskan, kalau solat fardu belakang imam di masjid, kan, maknanya tak ada masalah walaupun imam tu zalim. Dan solat sunat di masjid dan solat sunat di rumah, solat sunat dalam keadaan pemerintahan tu zalim pun berterusan macam biasa. Tak ada, maknanya boleh ada kebebasan. Tak ada macam orang kata tak boleh solat di masjid kerana imam zalim dan sebagainya. Tak. Itu pendapat yang menyalahi sunnah. Sebab itu Imam Al-Barbahari kata, yafsilu baina kulli raka'ataini hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Kan? Rakaat yang dibagi kepada 2 rakaat, inilah sebagaimana kata-kata Imam Ahmad. Itu maksud 6 rakaat tu. 4 dengan 2. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Biar ada soalan. Okay, soalan pertama, ada post Ustaz tentang Aisyah baca Quran sampai baring tu. Adakah Aisyah dia baca lembaran ke atau apa yang dia hafal? Baik, riwayat tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha membaca hizib. Hizib ni maknanya himpunan ayat-ayat Quran yang menjadi amalan harian Aisyah. Yang beliau melazimi bacaan tersebut. Selalunya hizib ni akan dibaca secara murajaah sebelum untuk solat malam. Itu kebiasaannya. So Aisyah baca dalam keadaan dia berbaring di atas firash, yakni tempat tidurnya, katilnya. Persoalan di sini, adakah Aisyah baca dengan lembaran mushaf ataupun Aisyah baca dengan hafalan? Yang zahirnya Ummul Mukminin Aisyah baca daripada hafalan dia. Sebab Aisyah hafizatul Quran, Aisyah hafal Quran, dan Aisyah juga hafal beribu-ribu syair. Yang zahirnya dalam riwayat Musannaf Ibnu Abi Syaibah tu, Aisyah baca dengan hafalan dia. Maknanya diulang dengan hafalan dia. Wallahu ta'ala alam, anda tak jumpa lagi riwayat yang kata dibaca dengan mushaf. Yang ada satu riwayat yang sebutkan dibacakan dengan mushaf ketika solat tarawih oleh khadam ataupun hamba sahayanya ketika menjadi imam solat tarawih, tapi bukan Aisyah pegang. Zakwan. And khadam Aisyah. Soalan ni, boleh tak kita kiaskan dengan baca mushaf sambil berbaring? Sebenarnya boleh. Boleh. Maknanya untuk murajaah. Katakan orang yang sebab dia masuk dalam keumuman ayat allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring. Kerana Al-Quran termasuk afdalul zikr, yakni kalamullah. Jadi harus. Yang ulama bahaskan maknanya kena beradab dan sebagainya, itu ketika nak belajar, nampak? Ketika takkanlah pergi dars dengan syekh, ajar kita Quran online ke apa, baring ke, kan? Itu tak beradab lah. Tapi ini bacaan kita, bacaan individu, bacaan untuk kita murajaah, untuk kita ulang. Itu maksud dia. Dalil yang lain, perbuatan Nabi SAW sendiri. Nabi SAW sendiri pernah berbaring di atas riba Aisyah dan baca ayat Quran. Jadi maksudnya harus. Jadi katakan, boleh tak kita kiaskan dengan kita baca melalui phone kita sambil baring? Katakan kita letih, tapi kita tak mau tinggalkan Quran. Harus. Jadi hukum dia sama, harus. Ataupun mushaf. Even mushaf. Maknanya kita baring. Dan perkara tersebut lebih praktikal pada orang yang sakit lah. Kan? Orang yang sakit ataupun orang yang ada keuzuran.
Tapi katakan kita tak mau nak terlepas sampai kita berbaring pun kita nak baca Quran kan. Maknanya itu menunjukkan semangat kita terhadap Quran. Lagi baik daripada kita tunjuk kat orang, maknanya riak kat orang dan sebagainya, dia itu lebih baik. Maknanya itu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Okay, Ustaz, bolehkah Ustaz beri contoh untuk hadis nombor 7145 Sahih Bukhari, Kitabul Ahkam, di mana ulul amri menyuruh kepada perkara yang membahayakan nyawa? Terjun dalam api tu betul. Terjun dalam api tu. Hadis kena baca lengkap hadis tu lah. Kan? Sebab sebab urut hadis tu dia panjang cerita hadis tu. Kita kena buka balik, kena rujuk balik. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi secara umumnya dia takkan bercanggah dengan hadis Nabi kata innamat ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata fi makhluq, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Dia tak akan bercanggah. Sebab dia kena tengok balik konteks hadis tu. Yang mereka yang masuk ke dalam api tu berlaku ke? Anda tak ingat? Wallahu ta'ala, kena rujuk balik. Jadi yang tu kena ambil masa. Dia katakan wallahu ta'ala alam, nanti kita cuba, kalau ada masa kita akan jawab. Tulislah insya-Allah. Nanti akan kita minta balik soalan tadi. Kita akan cuba untuk refer balik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Okay, Ustaz, di surau-surau dan masjid selalunya akan diadakan selawat-selawat. Perlukah kita raikan? Maksudnya kita pun berselawat atau kita perlu diam sahaja? Dan doa-doa di akhir solat witir, adakah kita perlu angkat tangan, tadah tangan dan aminkan? Baik, soalan tentang selawat-selawat di sela-sela solat tarawih itu yang dilaungkan, dan juga doa-doa yang dibaca secara berjemaah ketika solat tarawih dan seumpamanya. Baik, adakah pendirian kita sebagai seorang muslim dan ahli sunnah? Maknanya kalau kita pergi solat berjemaah di masjid kan, maknanya kita selawat tu memang tak ada lah kan dalam syariat Nabi kita SAW kan. Dia memang adalah amalan yang kita kata turun temurun, yang dibuat kalau kita pergi di negara Arab tak ada kan. So dia di negara kita dan juga di kawasan Nusantara ni. So, jadi adakah kita perlu ikut? Jawapannya tak perlu. So kita hanya duduk dan kita duduk seperti biasa dan kita tak perlu pun ikut kan. Sebab dia tak ditunjukkan contohnya daripada Nabi SAW. Dan kadang-kadang tu ada baru ni ada orang share selawat tu pun dibaca pun dengan salah dan sebagainya kan, sehingga dia terberhenti dekat Wahabi Bina. Allahu Akbar. Wahabi Bina tu kan, itu antara zikir yang paling famous lah dekat Malaysia ni atau di Nusantara ni kalau masuk Ramadan. Tapi yang peliknya Wahabi Bina kan, Wahabi Bina tu, Wahabi kan, zikir yang paling masyhur. Tapi tak apalah. Jadi samalah macam doa pun, maknanya kalau kita nak angkat tangan pun harus saja, tak ada masalah kan. Kalau kita tak mau angkat pun tak ada masalah, sebab tak semestinya kena angkat tangan. Kalau kita dengar doa daripada kaum muslimin ketika di luar solat kan, maknanya kita tak angkat tangan pun tak ada masalah, kita aminkan saja pun tak ada masalah. Tak ada perintah yang khusus untuk kita kena juga angkat tangan serentak dan sebagainya, tak. Maknanya kita buat tanggungjawab kita solat bersama imam kan, dengar dia selawat, yang Bilal tu selawat dan sebagainya, tapi kita tak ikut. Itu kan, itu saja tanggungjawab kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Okay, Ustaz, ada katakan peha tu bukan aurat, tapi Nabi terselak kain hingga nampak peha ketika di rumah. Kalau di luar rumah kena tutup kan? Yang bila Ali datang baru Nabi tutup peha. Baik, persoalan tentang peha aurat atau tak ni, dia kita kena faham, dia ada istilah yang ulama bahagikan aurat ni, ada aurat yang mukhaffafah dan aurat mughallazah. So peha dia termasuk dalam aurat mukhaffafah. Dan dia kena tengok keadaan. Contoh macam dalam keadaan Nabi SAW ketika itu,
maknanya Nabi duduk dalam riwayat tu tak salah dekat perigi kan. Ada satu riwayat dekat perigi. Kan, jadi Nabi selak sampailah masa masuk dekat dalam kebun. Kan? Jadi Nabi dengan sahabat-sahabat dia macam, kita faham mudah lah macam kita dengan kawan kita, kawan-kawan baik kita. Kan, kita lepak-lepak tu. Kan, kadang-kadang terselak kita punya peha. Bukan kita nak saja tunjuk. Ataupun kita angkat sampai nampak peha kita. Ataupun peha lah kan. Jadi ketika itu dia menjadi aurat yang mukhaffafah. Dia ringan. Dan bukanlah perbuatan tu Nabi SAW pergi sampai mana-mana tunjuk peha Nabi. Bukan. Kan? Jadi kita kena fahamlah konteks. Kan? Konteks yang khusus. Jadi tak bermaksud peha itu bukan aurat. Dia tetap aurat. Kan? Tetapi dalam keadaan contoh kita dengan anak kita, tak ada masalah lah waktu kat rumah. Kan? Maknanya, tapi bukanlah bermakna kita sampai tahap menjatuhkan maruah kita, maknanya dalam setiap keadaan. Dan Nabi SAW bukan macam tu. Itu antara keadaan-keadaan yang maknanya yang khusus. Kita tak boleh ambil keadaan yang khusus, kita umumkan. Kan? Hukum tu hukum yang terpakai pada situasi yang khusus, yang tertentu. Bersama dengan sahabat dia dalam keadaan tertentu. Nabi selak. Bukan Nabi 24 jam tunjuk peha baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena faham konteks tu. Dia bukan bermaksud juga peha tu bukan aurat. Dia tetap aurat bagi seorang lelaki. Tetapi dia bezalah. Dia tu ulama bahagi kan, mukhaffafah dengan mughallazah. Dia termasuk aurat yang ringan. Kalau terselak dan sebagainya itu tak ada apa-apa kesan sangat. Kan? Ditutup balik dan seumpamanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ustaz, bagi sesiapa yang tinggal puasa Ramadan dengan sengaja tanpa uzur syar'i, bolehkah kita kiaskan kepada kes tinggal solat fardu, iaitu tak ada qada, tapi perbanyakkan kena taubat nasuha, perbanyakkan puasa sunat dan tanpa fidyah? Wallahu ta'ala a'lam. Yang tu anda kena rujuk balik. Soalan kalau melibatkan perbezaan pendapat dalam kalangan ulama ni, memang kita kena teliti balik. Tapi dalam Quran Allah Ta'ala kata jelas, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tu jawapan dia. Maksud siapa yang sakit maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia hendaklah menggantikan puasanya. Tapi soalan di sini, orang yang sengaja tinggal. Adakah kita boleh kiaskan isu solat tadi dengan puasa? So bagi yang jumhur tadi, mereka akan kiaskan lah. Mereka akan kiaskan dengan pendapat yang kata solat pun wajib qada dan puasa pun wajib qada. So kalau kita jumpa ada nas yang sarih daripada Nabi SAW kata puasa wajib qada, maknanya wajib qada lah. Macam solat tadi ada nas kan? Ada nas. Sebab itu pendapat jumhur juga kita kata kuat. Kan? Tetapi ada jawapan pula yang tu yang kita kata yang rumit sikit. Nak jelas. Tetapi bagi untuk orang awam kita kata mimbab bara'atu zimmah, mimbab nak selamat, mimbab kita kata supaya tak terlepas tanggungjawab kita di hadapan Allah Ta'ala nanti, gantilah. Kan? Gantilah. Dia bukan isu, kecuali kalau dia memang dia dah bahas tentang dalil yang kata tak wajib tu, dia dah yakin dengan tu, dia akan berhujah depan Allah Ta'ala nanti, silakan. Tapi bagi orang awam, dia akan tanya ustaz dia kan, dia akan tanya mufti. Jadi kita ikut yang jumhur, yang kita ikut yang mazhab setempat lah. Kita meraihkan mazhab tempat. Macam tadi isu qada salat tadi, bukan maksud kita sebutkan tu maknanya kita nak seru semua orang jangan, kalau yang tinggal solat tu tak qada salat, bukan. Tapi kita nak bagi tahu kena hormat pandangan orang yang kata tak wajib. Sama juga dalam isu qada puasa ni. Kalau ada pandangan yang kata dan ada dalil dia dan ada pendapat dalam kalangan ulama, dalam kalangan salaf, kita kena hormat pandangan. Tapi dalam nak memberi fatwa, dia kena rujuk pada tempat tu, mazhab setempat juga. Maknanya meraihkan mazhab tempat tu. Kita boleh bincang secara ilmiah, tapi Allah Ta'ala alam, itu anda kena murajaah balik isu tu.
Kan? Yang penting jangan taksub je. Kita kat Malaysia ni anda nampak kita masih tak sampai tahap matang dalam perbahasan fiqh. Dia masih keanak-anakan. Semua macam budak-budak lagi. Maaf lah. Tua-tua pun nampak macam budak-budak lagi. Dia tak ada kematangan. Tapi kalau kita tengok di Timur Tengah dan sebagainya dah lebih matang. Kan? Relax aja dia orang berbeza pendapat ni. Kita kat sini baru berbeza pendapat sikit dah bermasam muka, dah tahzir mentahzir. Kan? Tak bagus lah. Ni ada dengar daripada sahabat kita yang mereka mengadu dekat anda, ada sahabat kita yang bagi pendapat Ibnu Taimiyah kan. Dah mula dah tahzir. Dah mula dah kata ni tak ikut mazhab dan sebagainya. Sabarlah, relax lah. Kan? Jadi kita ni janganlah sama saja macam Aswaja. Kan? Ahli sunnah dia ada kita punya kematangan kita. Kan? Kita jangan jadi macam ahli bid'ah tadi. Bid'ah ni dia kira nak kafirkan orang, dia kira ni pendapat kami betul. Betul. Kamu tak betul. Dia ada ihtiqar macam Khawarij tadi. Okey. Duk bergaduh tentang isu qada salat ni, kan? Tapi dia banyak benda lagi yang kita katakan yang sepatutnya kita dahulukan. Memang tak nafikan kita kata bila contoh seorang mufti, bila dia dah tengok kalau orang tu dia boleh ambil pendapat yang Ibnu Taimiyah tadi atau pendapat Al-Humaidi, Al-Hasan Al-Basri tadi, bila tengok keadaan seorang yang nak solat tu dia dah membebankan dia. Boleh jadi jangan kita kiaskan dia macam Khawarij tadi. Bukan semua orang yang baru bertaubat dia ada kekuatan nak solat macam orang-orang yang ahli ibadat ataupun yang belagak-belagak tadi. Kena raikan juga. Kadang-kadang kita tengok orang tu mungkin dia baru nak bertaubat. Kalau kita bebankan dia lagi, mungkin dia tak ada kekuatan macam orang lain. Dia tak ada kekuatan macam ustaz. Dia tak ada kekuatan macam penuntut ilmu mazhab-mazhab ni. Boleh jadi nanti dia terlampau solat banyak tu, dia solat fardu kan. Dia diganti tu maknanya sampai membebankan dia. Akhir sekali dia tinggal solat terus. Sebab tu dia kena bijak. Dia kena tengok keadaan. Dia bukan kira, ni dalam mazhab. Mazhab kata macam ni, tak boleh lawan. Ini ijma'. Mazhab kata macam ni, tak boleh lawan. Mimbab nak selamat dia. Tapi, kita kena tengok keadaan orang. Sebab tu, mufti, dia kena tahu khilaf. Kalau dia tak tahu khilaf, dia tak boleh jadi mufti. Ini apa? Khilaf pun tak tahu. Tu yang jadi bergaduh tu. Pasal dia tak tahu khilaf. Kemudian dia salahkan orang yang bagi pendapat lain. Macam itulah perangai ulama yang zaman Ibnu Taimiyah yang tuduh Ibnu Taimiyah. Sama je perangai. Pattern sama je. Tak boleh terima, tak terbuka. Dia sempit. Dia duduk ke pompong tu je. Mazhab tak boleh keluar mazhab. Kena ikut mutaakhirin. Ini kena ikut ni. Itu mungkin nanti kita akan rancang program yang kita nak susun tentang belajar mazhab Syafi'i ni. Jangan jadi taksub. Macam mana mungkin kita akan susun insya-Allah nanti. Sebab anda tak ada lagi kelas fiqh, insya-Allah kita akan buat program yang mungkin akan datang insya-Allah. Doakan. Kita akan susun macam mana nak belajar mazhab dan dalam masa yang sama kita tak jadi terlampau ekstrim dan terlampau jumud dengan pendapat-pendapat yang lain, mazhab-mazhab yang lain. Dan kita kena belajar macam mana mazhab tu, maknanya kita kena kembangkan lagi mazhab para sahabat. Baru dia akan lagi terbuka. Kalau tak duk ke pompong kita, syok sendiri dengan kitab-kitab hasyiah yang kita baca tu, kita rasa macam itulah Quran. Ulama dulu tak macam tu. Kan? Dia orang gentleman. Kau ada dalil, kau ada hujah, bawa hujah kau. Mantah. Kan? Ini tak. Ini ulama kata macam ni. Dia taklid dia sebenarnya, mukallid. Ulama dalam kitab ni kata ijma'. Kau taklid juga sebenarnya. Tapi kau nak tuduh orang yang mujtahid lekeh daripada engkau, berat lah. Kau nak tuduh dia pula mukhalafah dengan ijma' dan juga syadz dan sebagainya, kau sendiri tak sedar diri.
Dia kena hati-hati. Orang mengaji mazhab ni kadang-kadang bukan tak bagus, tapi dia kena keluar sikit daripada kepompong kejumudan tu. Kan? Lama kita tak gaduh dengan puak-puak ni. Fanatik. Bukan semualah, tapi ada yang terkeliru. Anda tak nafi kan, sebab kita tak ada orang yang nak tunjuk. Sebab kita semua nak play safe. Takut kena tuduh Wahabi, takut kena ini, takut ini, takut itu, takut orang kata keluar mazhab, takut. Tapi tak ada orang yang, dan kita bersyukur, patutnya bersyukur ada sahabat kita yang berani keluarkan pendapat yang bukan dia nak menyalahi ijma' ataupun memang ada khilaf. Kan? Ini tak, kita baru ambil yang, oh ni tapi ulama' ni kata ijma'. Lepas tu duduk berkeras kat situ. Padahal memang ada khilaf pun. Ijma' yang Al-Marwazi nukilkan tu, dia ada istithna. Dia ada illa ma, dia kata hadha sebab ijma' yang muktabar, sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i, ijma' sahabat, tabi'in. Sebab tu yang datang kemudian, dia tak dikira muktabar. Yang datang kemudian tu. Kan? Maknanya dia boleh digugat. Tapi oleh ulama' jugalah, mujtahid. Dan kalau mereka ada sandaran daripada sahabat, kuat lah. Atau tabi'in, kuat lah. Kita tak boleh kata dia keluar daripada ijma'. Sebab masalah qada' solat ni memang tak berlaku zaman sahabat. Sebab zaman sahabat, siapa yang tak solat, kafir. Itu logik dia. Tapi kita kerah duk kata, tak kena qada'. Tak, memang tak ada berlaku pun. Jadi macam mana kau nak kata ijma'? Dia perkiaskan dengan tidur dengan lupa kan? Kias ulama bantah, tak tepat. Sebab itu dia masih lagi dalam waktu dia terlupa atau dia tertidur, masih ada waktu dia, ataupun hanya keluar waktu sedikit. Tapi yang ni yang dah tinggal yang berpuluh-puluh tahun, yang lama. Keluar tu daripada waktu solat. Sebab itu sebahagian ulama kata memang orang yang dah tinggalkan solat dengan sengaja ni kafir lah. Sepatutnya dia kena bertaubat lah. Dia bertaubat lah. Dan suruh dia jaga balik solat. Jaga solat di awal waktu, jaga rukun dia. Itu sebenarnya. Itu lebih ringan untuk bagi dia jaga solat tu balik. Dan jaga solat-solat sunat dan sebagainya. Berbanding dengan kita bebankan. Tak nafikan itu ada pendapat ulama, kita hormat. Tapi kalau kita tengok membebankan dia, kan? Kalau diberikan dua pendapat yang ringan, Nabi SAW akan ambil pendapat yang ringan. Bukan dengan tujuan untuk meringankan. Tapi kita kena pandai lah explain. Beritahu kat dia, you tak boleh tinggal dah solat lepas ni. Kalau you tinggal lepas ni, habis. Kafir kot. Lagi berat sebenarnya. Sebab tu anda tak setuju orang yang kata, sebab dalam post-post yang diorang tunjuk kat anda tu, dia kata, pendapat ni meringan-ringankan solat. Tak, sebenarnya pendapat yang kata tak wajib solat tu, sama kuat dia dengan, dari sudut dia nak agungkan solat tu. Sebab solat dah tak ada dah. You kalau tinggal solat, you tak boleh ganti dah. Lagi berat sebenarnya. You ganti, tak ada makna. Kecuali kalau you kalau awak niatkan solat tu solat sunat. Ya, betul. Dan solat yang fardu yang dah sedia ada, kau jaga balik. Bertaubat, tak ulang balik, dan tu maksud taubat nasuha. Itu pendapat kan. Itu kita kena terbuka sikit. Jangan kita sempit. Lepas tu tuduh orang yang berbeza pendapat dengan kita nak meremehkan solat. Tak betul. Dia lagi berat sebenarnya. Sebab kufur tu kot. Sebab memang dinukilkan, hampir-hampir dinukilkan ijma' daripada sahabat. Mereka tak melihat satu amalan yang seorang manusia tinggalkan, mereka jatuh kafir melainkan solat. Itu ijma'. Ataupun hampir ijma', syibih ijma'. Walaupun ada khilaf lepas tu kan. Tapi syibih ijma'. Dalam kalangan sahabat hampir tak ada amalan yang kalau orang tu tinggal terus jatuh kufur melainkan solat. Maknanya berat lah. Bayangkan lewatkan waktu solat pun dah kena celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun ay yuakhiruna an awqatihim. Melewatkan waktu. Jadi kalau melewat pun dah kena neraka wail, dah kena celaka. Kalau tinggal, itu cara kita nak bagi orang tu tak tinggal solat. Bukan kita hanya ambil ikut pendapat mazhab tu, lepas tu kita pun berkerah, lepas tu bergaduh dengan orang yang tak pendapat dengan kita. Itu tak cerdik. Itu duk ke pompong kita lah. Itu tu, kalau pergi tempat lain, dia bergaduh dengan orang. Dia kata, kita lah yang betul, mazhab kita saja. Tak, kena
kena ada keterbukaan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Okay. Ustaz, Rasulullah solat witir 3 rakaat 1 salam atau 2 plus 1? 2 plus 1. Dua-dua tu diriwayatkan daripada sahabat. Dua-dua boleh. Dua-dua tu diharuskan. Baru-baru ni kan ada orang share kan, Imam Masjid Haram yang buat Masjid Nabi ke Masjid Haram, lama dah buat kan, 3 rakaat 1 salam harus kan, tak ada isu. Okey, soalan terakhir. Ustaz, adakah ulama perincikan atau bahaskan definisi kewarasan apabila ia melibatkan hukum ibadah, perlu solat puasa atau tidak? Macam mana? Adakah ulama perincikan definisi waras? Al-aqlu, maknanya berakal lah, akil, yang berakal. Waras, yang waras. Adakah ulama perincikan? Dia memang ada ulama perincikan tentang antara syarat kewajipan bagi setiap ibadat itu, antaranya mestilah seorang yang waras, yang berakal. Yang berakal. Kerana akal sangat penting lah. Maknanya kalau dia tak waras, macam mana dia nak membezakan antara baik dan buruk. Bayangkan, kalau kita nak bincangkan perincian tu, memang tak ada lah perincian yang kita kata boleh himpunkan semua takrif berakal tu. Tapi dia kena tengok konteks. Contoh macam mana kita, kalau kita bincang pada konteks kanak-kanak, macam mana kita nak tahu dia had bulugh, had sampai dia berakil. Sebab itu dia panggil akil baligh kan. Akil baligh maknanya dia berakal, waras, baligh. So kalau dibincangkan pada konteks kanak-kanak, ulama bahaskan, contohnya tak salah nak Az-Zuhri ataupun Ats-Tsauri, mereka sebut macam mana kita nak wajibkan ibadat puasa pada kanak-kanak. Macam mana kita nak tahu dia akil baligh? Adakah semata-mata usia, tengok dia 7 tahun, ataupun kita tengok pada tahap akal dia, kewarasan dia, akal dia. So jadi ulama tengok dalam konteks kanak-kanak kan. Dalam konteks kanak-kanak, maknanya dia tengok apa tahap tamyiz yang boleh budak-budak tu lakukan. Tamyiz maknanya dia boleh membezakan sesuatu perkara yang baik dan buruk. Contohnya ulama kata kalau dia boleh beza kanan dan kiri, dah wajib, dah dia boleh diperintahkan untuk puasa. Bukan wajib, diperintahkan untuk puasa, dididik dan dilatih. Itu kanak-kanak. So dia berbeza-beza jugalah. Maknanya kalau contoh macam orang yang dewasa, contohnya macam dia ada penyakit yang tertentu yang menghilangkan kewarasan dia, maka ketika itu gugurlah kewajipan kepada dia kan, puasa ataupun ibadat-ibadat lain. Contoh yang lain macam sekarang ni mungkin orang akan bincang tentang mental. Yang tu dia tak ada takrif yang mundabit. Kan, penyakit mental kan, OKU, dia tak ada takrif yang mundabit. Mundabit ni maknanya takrif yang menghimpun, yang tersusun. So kita tak tahu macam mana kalau di penyakit, katakan ada satu penyakit ni kata sat dia normal, sat tak normal. So macam mana? Itu penting kena rujuk kepada pakar perubatan. Untuk nak dapatkan takrif tu, maknanya orang yang ahli ilmu, mufti, orang menjadi rujukan dalam masalah fatwa, maknanya kena rujuk maknanya apa yang maknanya contoh penyakit tu apa yang boleh ditentukan sama ada dia ni apa tahap dia waras tu. Sebab yalah kalau orang kata contoh orang tu dia kata saya ni sat okey, sat tak okey. Macam mana tu kan? Macam mana kita nak kata okey, berpuasa waktu okey, waktu tak okey tak puasa. Takkan macam tu. Lagi mudahlah orang yang tu yang kita tak mau tu, bila benda ni tak diatasi, dia akan jadi masalah. Sekarang ni orang suka main kad OKU kan. Dibuat jenayah, saya OKU. Kita tak mau yang ni. Takut benda yang berlaku juga. Kenapa tak solat? Saya OKU. Mana bolehnya tu? Kenapa tak puasa? OKU. Kenapa tak puasa? Warga emas. Mana bolehnya tu? Kat situlah maknanya kalau kita nak tahu perincian tentang takrif, kewarasan dan sebagainya, kena bezakan antara orang yang memang betul-betul waras tapi dia hanya
cari helah dan sebagainya, dan orang yang memang betul-betul tidak berakal. Dia, perincian dia sebenarnya simple je. Sebenarnya kalau orang tu memang berakal, maknanya dia ada kemampuan untuk membezakan antara baik dan buruk, kira berakal lah. Kan? Apa dia, yang boleh mengurus dirinya sendiri. Tapi itulah, benda tu kalau sampai pada penyakit-penyakit yang tertentu yang perlukan pada rujukan pakar. Tapi itulah kadang-kadang pakar kalau yang tak Islam ataupun yang jenis non atau unpracticing Muslim, berat juga kan. Kadang-kadang dia suka guna yang alasan yang tak betul tu untuk kata orang ni dia boleh gini, dia boleh gitu, dia untuk kita kata justify perbuatan yang salah dan sebagainya, tak tepat lah. Jadi dia kena balik pada perincian tentang masalah, perincian tentang waras tu memang kena balik pada kitab-kitab fiqh yang ulama bahaskan. Tapi dia kena seimbangkan. Dia tak bolehlah baca kitab fiqh yang zaman bila tu. Mungkin dia akan dapat, tapi dia takkan sama dengan sekarang. So kena rujuk juga kitab fiqh yang contemporary, yang moden, muasarah. Contoh kitab-kitab ulama-ulama yang terkemudian yang dalam mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab lain, banyaklah sebenarnya fatwa-fatwa ulama, dia kena rujuk itu. Apa yang berkait dengan perincian tentang kewarasan tu. So dia mesti berbeza-beza lah pada konteks, keadaan, individu dan seumpamanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Habis? Baik, kita berhenti kat sini. InsyaAllah kelas akan datang kita akan bincangkan tentang tadi tu ada lagi ke? Habis dah kan? Maknanya kita akan bincang tentang khilafah dalam Quraisy. Tadi kita dah habis lah. Maknanya kita akan bincang pada perkara yang berikutnya, wal khilafatu fi Quraisyin ila an yanzila Isa ibn Maryam alaihi salam. Ni menarik ni sebab kita nak bincang juga tentang masalah khilafah dan juga kemudian yang berikutnya pengharaman keluar memberontak ke atas imam, yakni pemerintah kaum muslimin. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.